Hello, hi, welcome back. Kembali lagi bersama dengan saya. Alright, so kita akan continue unboxing video part 2. Yang tadi video kita panjang sangat sebab pagi tadi kita dah pergi jalan-jalan kan, kat shopping apa semua. Alright, so next unboxing adalah tada dan tada. Mestilah aku akan top up aku punya skincare walaupun banyak lagi skincare yang aku tak beli, but bila kita pergi kedai ni, bila kita tengok something hot macam oh wow menarik, oh wow berkesan ke, so kita pun akan beli. Tadi aku try satu lotion ni kat kedai tu, kedai kosmetik akak tu. Satu lotion ni dia bau wangi, yang paling penting dia dapat mencerahkan skin kita. Dia jadi skin kita tu putih bila kita pakai. Aku tengok lah dia, aku tengah pakai. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alright, dah keluar kan. Ni yang aku guna ni, yang aku guna ni lotion yang jenama Jets Bright Booster UV Protection Body Lotion. Ni I'm gonna sapu dekat all my skin, dan korang boleh tengok perbandingan dia tak. Lotion ni dia ada white cast sikit tau. Dia ada white cast sikit. So dia dapat cerahkan skin korang. Kau tengok ya, bila aku pakai je dekat kulit aku, memang cerah. Lotion Thailand memang berkesan weh. Bau dia, ya Allah, wangi gila. Okay, so sekarang kita dah pakai sebelah, and aku akan tunjuk perbezaan dia. Kalau korang nampak, korang nampak tak perbezaan yang ni? Korang akan nampak tone up sikit berbanding dengan yang ni kan. Yalah, kita akan nampak tone up sikit. So that's why aku beli. The lotion ni murah gila, harga dia RM23 sahaja. Next is aku beli tada, sunscreen Ajo. Sunscreen Ajo ni memang aku guna daripada dulu lagi sebab dia best. Dia juga ada tone up skin lah. So kalau pakai, kulit kita akan jadi cerah. Okay, so cara aku pakai, aku tak pakai muka, aku pakai dekat aku punya body aku, especially dekat tangan. Suka pakai dekat bahagian tangan. So pakai macam ni, bila aku nak keluar, aku akan lepas apply lotion, aku pakai sunscreen. Dia memang akan tone up skin, memang kulit akan nampak putih dan cerah. Kau nampak beza dia? Nampak tak beza dia guys? Ni cantik bila kita pakai, jadi mulu comel. Jadi mudah comel lah kulit kita. So that's why korang kena beli dan campurkan dengan lotion yang ni. Mesti akan kebabum korang punya kulit nanti. Okay, next aku beli aloe vera. Aloe vera lipstick ni sebab aku punya bibir aku kering sebenarnya sebab aku tak sihat tau. So aku pun perlukan lah lipstick untuk aku nak, orang kata nak merawat bibir kan. Ni yang aku beli macam ni. So aku nak try lah apply kat bibir aku, nak tengok merah ke tak. I'm not sure yet. But aloe vera bibir ni dia mampu merawat untuk menjadikan bibir kita tu lagi nampak lembap dan pink. And aku rasa bibir aku lagi nampak macam hidup berbanding sebelum ni. Kalau aku tak pakai apa-apa, my bibir ni dia akan kering dan juga dia akan pucat. Lagi-lagi sebab aku tak sihat, aku demam. So aku beli yang ni, murah je, RM3 je weh. Okey lah kan, aku saja je nak try sebab aku jarang ada benda-benda macam ni. Ada parcel yang aku beli, so mestinya lah aku beli tada, aku punya extension. Extension ni sangat-sangat berguna. Satu aku beli yang 2 meter, satu aku beli yang 5 meter. Sebab aku punya pelat atas sana nak sampai ke hujung sana meja aku dekat depan tingkap ni, memang makin masuk makin ruang yang panjang. I need ada extension yang panjang sebab aku ada banyak digital. Aku ada kamera, aku ada iPad, aku ada MacBook, aku ada handphone, apa lagi, jam, kipas, segala benda. Jadi aku perlu guna extension untuk hidup. Kalau aku tak ada extension, aku tak boleh hidup. So extension yang ada kat bilik aku semua dah rosak, dah tak boleh nak guna. So that's why aku beli yang baru. Jadi aku belilah extension ni, aku senang kerja aku nanti. The last one, the moment of truth is I have kipas. Ini adalah kipas yang aku beli
Dia ada dua color, satu warna putih dan satu warna hitam. Cuba kau teka warna apa aku beli. Of course warna putih, sebab bila kita kan tema putih kan, kita kena estetik. Ni harga dia 100 lebih. Okey lah, sebab dia punya kelajuan dia tu memang laju gila dan sejuk. Aku dah test dekat kedai tadi. Seriously, dia paling penting dia minimalis, dia kecil, dia tak makan ruang. So sebab tu lah aku recommend dan aku tertarik untuk nak guna. Aku akan tunjukkan kepada korang tau. Jadi inilah barang-barang yang saya beli untuk hari ini. Banyaklah, habislah juga 200-300 aku untuk hari ni. Tak apa, yang paling penting kita kata save rewards. Sepokoknya aku nak kena pergi rendam dulu dan aku nak kena tanam dulu. Baru kita akan proceed dekat benda ni. Alright, so sekarang ni kita nak buka kita punya kipas baru. Sekejap, kita akan beli. Buka. We got. Push. Ni dia punya apa ni? Warranty. Okay, warranty kita dapat dalam 1 tahun warranty lah. Okay lah kan. So kipas aku beli ni jenama Panther. Yang aku beli ni warna putih weh, sebab aku memang tak suka warna hitam. Setelah setengah jam kita orang kata bertungku lumus kan, akhirnya ni dia sudah siap juga aku pasang kipas aku. Dan aku pun dah try test aku punya kipas aku ni. Alhamdulillah lah, kipas aku berfungsi dengan baiknya dan dia punya angin dia laju gila. Yang ni sih aku tidak tipu korang, laju gila. Jadi kalau korang nak beli, korang belilah yang nama Pentec ni, True Looks ni. Ini memang best gila, serius aku kata. Sekarang ni saya nak kena pasang dekat kan aku nak kena buka aku punya extension baru. Sebabnya extension aku tak dapat pakai, dah lama dah rosak. So kita try. Hello guys, so seperti yang korang tahu, kita kembali lagi after 4 hari 4 hari kepada vlog tadi tu. So I'm come back. Sebab selama 4 hari ni aku tak sempat nak nak buat video sambungan tu. Okay, so last video tadi kita unboxing pasal kipas. Jadi aku akan tunjuklah kipas aku. Ini dia kipas baru saya ya. Seperti korang tengok, inilah kipas baru saya. Kipas ni harga dia kata silap aku 100 lebih aku beli. And dia punya function teruk sebab dia sejuk tau. Okay, aku akan buka speed nombor 1 korang dengar sendiri. Bapak laju gila ni nombor 1 tau. Kalau nombor 2 memang sumpah sejuk. Yang ni speed yang nombor 2 ada 3 speed saja tau. Okay, ni speed nombor 3. Memang terbest. Nampak tak rambut aku? Nampak tak baju aku? Kita tutup. Okay, so seriously aku kata kuat gila dia punya angin dia, dan berbaloi gila kalau aku beli tau. Sekejap aku tunjuk, aku cuba close up untuk inilah kipas saya. Kalau korang nampak, dia yang aku beli ni yang estetik punya lah, sebab warna putih. Sebab bila aku kan putih kan, jadi aku belilah warna putih. And dia punya plug dia pun just cocok je macam biasa. And ketinggian dia tak adalah tinggi sangat sesuai, ada dekat hujung katil like that. Macam tu. Nice. So guys, aku rasalah kan sampai sini sajalah vlog aku pada kali ini. Thank you for your watching. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe. Kalau view ramai, mungkin aku akan lebih bersemangat untuk aku nak buat vlog in the next video lah. Mungkin aku akan buat vlog dengan kucing ke atau apa. Korang komen saja kat bawah apa vlog yang korang nak tengok pasal aku, ataupun korang just komen je supaya aku lebih bersemangat untuk buat vlog. Aku akan sampai itu sajalah. Terima kasih. Assalamualaikum.